bila kita pakai baju Melayu teluk belanga gaya klasik yang 2 poket saja, atas tak ada poket, nak simpan barang macam dah tak ada tempat nak simpan, terpaksa nak seluk bawah samping dan juga di seluar. Jadi untuk gaya perantau ni, kita akan buat satu kantung menggunakan samping kita sendiri. Cara dia, yang tengah ni kita letak di tengah. Kemudian kiri kanan kita akan ikatkan ke tengah. Ini kayak saya turunkan sedikit di paras perut. Tahan nafas sedikit. Okey, kemudian dah tahan nafas, kita ketatkan di bahagian perut. Kemudian buat satu lagi simpulan. Dah buat satu lagi simpulan, kita tarik keluar lagi yang atas ni. Kita tarik lagi, nampak makin banyak ropol-ropol. Kita tarik lagi dan kita tolakkan ke bawah. Macam tu. Dia akan jadi kantung. Kita boleh simpan barang sampai saiz 1 tapak tangan. Ini yang dikatakan gaya samping dendang perantau atau gaya samping perantau. Belum siap lagi, dikatakan gaya dahulu kala untuk lelaki ditolak ke kanan. Macam tu. Kalau perempuan ditolak ke kiri. Dulu pun perempuan bersamping. Ini kita boleh simpanlah. Smartphone boleh, kunci boleh, sampuraya boleh.